Belajar Mandarin bersama Liz. Belajar Mandarin bersama Liz, sampailah video ke-5. Dalam video ini, kita nak belajar Ni hao ma. Ni hao ma. Biasa tak dengar orang bila bersalam akan kata Ni hao ma? Ni kita pernah belajar iaitu awak. Hao maksudnya bagus. Dan ma apa maksudnya? Ni hao ma. Dalam video kedua, kita telah belajar ni membawa maksud awak. Hao kita telah belajar dalam video keempat iaitu bagus atau baik. Ni hao ma. Ma apa maksudnya? Sebenarnya dia agak mirip dengan bahasa Malaysia kah? Satu perkataan di mana kita selalunya guna dalam masa kita nak buat pertanyaan. Jadi actually dia tak bawa apa-apa maksud, tapi maksud yang penting sekali dia adalah untuk membuat pertanyaan. Itu sebabnya ma ini tidak membawa nada. Misalnya nada ketiga dan ini tak bawa apa-apa nada. Dan kemudian ma ini kita hendaklah sebut dengan ringan. Ni hao ma. Ni hao ma. Maksudnya, apa khabar? Awak baik ke? Begitu. Ma ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian ini adalah maksudnya mulut. Kou, mulut. Dan di sini adalah ma. Ma maksudnya kuda. Tahun ini adalah tahun kuda. Kalau kita tutup mulut ini, akan jadi kuda. Ma. Dan bila kita tambah mulut ini, akan jadi satu perkataan di mana kita membuat pertanyaan. Ma. Sekarang sampailah masa kita untuk belajar menulis ma ini. Kita mula dengan mulut dulu. Kou, mulut. Dari kiri dulu. Kiri, kemudian ke atas, naik melintang, kemudian turun ke bawah, kemudian kita tutup mulut. Kemudian lepas kou ini kita tulis kuda. Ma. Dan dari atas, melintang ke kanan, kemudian turun ke bawah. Kemudian di sini jangan sampai sini, sini sahaja. Dan kemudian kita turun, melintang ke kanan, turun sekali, condong sikit. Kemudian kita buat satu macam cangkuk. Kemudian kita buat satu garis melintang. Dia akan menjadi ma. Ma. Dan kita gunanya untuk buat pertanyaan. Bagaikan kata kah. Apa khabar? Ni hao ma. Begitulah pelajaran kita untuk kali ini. Belajar Mandarin bersama Liz secara ringkas, mudah dan berguna.